Weh, budak kelas pandai lah jaga koperasi hari ni. Iyalah. Kau nak beli apa ni? Aku tengok kau dulu. Korang ni tak pandai beratur ke? Garangnya budak kelas pandai ni. Eleh, jaga koperasi je pun. Tak payahlah garang-garang. Kau beratur belakang aku. Yelah. Pengasah pensel ni berapa? Harga kan dah ada kat situ. Tengok je lah. Harga dah ada. Kenapa kau tanya? Apalah kau ni? Kena marah. Eleh, memang harga dah ada. Tapi harga ni saya tak pandai lah. Kita orang bukan orang pandai. Ini berapa? Yang tu 2 sen. Pensel Milo? 20 sen. Satu lagi gam. Kau satgam ke? Mana ada aku hisap gam. Aku nak tampal buku. Berapa? 20 sen. Jadi berapa? 3 tu RM1. RM1. Murahnya. Patutlah Cikgu Sudi jaga koperasi. Memang budak kelas pandai lah jaga koperasi. RM1. Aku pergi dulu lah. Tunggu aku dulu. Aku malu dengan perempuan. Aku duduk sebelah kau. Aku nak apa Nak pen kilometriko satu. Nak warna apa? Hitam. Kalau satu berapa? Satu RM1. Kalau dua? Kalau 2, RM3. Kalau tiga? RM5. Wih, Murahnya. Ambil Nak 3 lah. Ini 3. Buku 35 ada? 35 tak ada. 38 ada. Dah upgrade Ya. Berapa satu? Satu 30 sen. Boleh lah. 38 pun 38 lah. Apa lagi Roba satu ada? Nak yang Afrika kalau ada. Yang ni berapa sen? Yang tu 20 sen. Jadi semua? RM10. Uish, lagi Lagi murah. murah lah. Kalau macam tu disebabkan RM10, saya bayar petang ni duit dalam kelas. Okey? Aduh, keketak tu. Jaga korang. Aku report kat cikgu.